Assalamualaikum. Selamat pagi. Sarapan apa hari ni? Ni mak pagi-pagi mak dah buat sarapan. Mak buat apa ni? Ni dah sekerat dan videonya. Bukan apa, mak rasa macam malas. Tapi sudahnya kena video juga. Tapi dah sekerat lah. Kita nak buat Maggi kuah. Boleh lah ceritanya gitulah. Itu kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Lepas tu sebelum tu kita rebus dulu lah, ada ayam tu kan. Ada isi ayam. Dah rebus, lepas tu kita goreng. Sekejap je gorengnya pun. Lepas tu kita goreng bawang putih, bawang merah. Tumbukkan ikan bilis sikit. Lepas tu bubur cili. Campur lagi dengan cili. Sisa lauk pedal. Sayang buang, mak masukkanlah sekali. Kan mak ni DIY. Lepas tu masukkan sos cili, sos tiram, lepas tu air. Bubur kicap. Lupa seawal ni patut bubur kicap, lupa. Ini kalau mak nak masak ikut style mak je lah ya. Kalau siapa yang teringin nak buat, boleh lah ikut. Boleh tapi kalau tak sedap, tak elok mata memandang, janganlah komplain ya. Tengok aja sampai habis. Lepas tu masukkan sawi. Ada sawi sikit. Lepas tu tauge. Gitulah. Saja je mak buat tak banyak. Untuk sarapan aja. Lepas tu masukkan telur 2 biji. Mak nak bagi dia agak-agak pekat sikit. Tapi taklah pekat. Kalau nak pekat, buburlah ni tepung jagung tu ya. Kasih air, godak-godak masukkan lah. Tapi mak tak suka biar lagi ni ada agak cair-cair sikit gitu. Lepas tu godak lah. Biar kita pekat dengan telur je. Gitu ajalah kita nak buat sarapan. Maggi kuah begitu ke atau mi hailam lebih kurang macam gitulah. Tahiyya lah mak ni. Tentu sampai habis tau. Ini dah kendian baru mak cakap. Okeylah, gitu aja. Assalamualaikum. Sarapan hari ni.